Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu psychologically dia adalah berada dalam kerugian. Ya. Maksudnya apa? Manusia ini kalau dia tidak benar-benar memberi perhatian kepada panduan yang lurus, maka dia akan gagal. Itu Allah nyatakan dalam surah Al-Asr yang biasa kita baca. Jadi bila saya baca ayat tersebut, bila tak tengok kepada ayat-ayat lain, mungkin ada waktu saya dulu-dulu saya ingatkan bahawa ini orang lain kot. Kan? Yang rugi ni orang lain. Saya tak rugi pasal saya datang masjid, saya solat, saya baca Quran, saya cakap baik. Tetapi orang yang baca itu pun sebenarnya dalam kerugian. Ya. Orang yang baca tu, orang yang tak baca tu satu hal. Yang baca itu pun dia berada dalam kerugian kerana apa? Kerana banyak sebab. Salah satunya dia diberikan al-asr, masa, usia. Birthday dah 50, 60 kali sambut birthday. Kalau dia sambut birthday lah. Ya. Kalau tak sambut birthday pun maksudnya umur dah 30, dah 40, 50. Ya. Tetapi selama hari ini dengan Al-Quran, dia tak bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Ini orang rugi lah ni. Contohnya. Ya. Jadi ada banyak sebab kalau kita tengok senarai di dalam Al-Quran ini menyebabkan seseorang itu rugi, ya. Tetapi Allah bagikan solusinya pada ayat yang ketiga daripada surah Al-Asr.